Lama dah kata cukup kawan. Dah kata dulu. Cik. No. Macam Ni kenal orang ni. Ha? Tak ingat on. Ayi, anak pelani. Ha? Anak pelani. Malam ni. Pelani. Logi. Anak pelani. Adik planning. Anak pelani. Oh, kau ada ke sini yang mak tak ada lagi dah kan? Duduk. Ni ada siapa? Ayah ingat. Anak planning. Oh, Ayah ingat. Tahu kan? Abang tahu kan? Siapa ya? Dapur, mana pani? Duduk. Itu yang saya nak tekankan di sini bahawa saudara perempuan, perpaduan adalah satu perkara yang sangat penting di negara kita, dan boleh saya simpulkan bahawa pendekatan yang dibuat oleh Kementerian Perpaduan Negara iaitu faham, hormat, terima dan meraihkan seperti mana yang kita lakukan pada hari ini. Jadi, alhamdulillah pada hari ini kebetulan saya berumah bapa mertua saya dan pada hari ini rumah ini didatangi oleh tetamu yang kedua daripada bukan Melayu, iaitu Ayi dan juga suami beliau lah, Ravi. Okay, saya nak tanya beberapa soalan kepada mereka, bagaimana mereka boleh datang beraya di rumah kami pada Hari Raya Aidilfitri pada kali ini. Selamat petang. Bapak nak bahas saya kerja nak. Ayah Pakcik Bahar dengan bapak saya Palniapan, dia kerja satu tempat. Okey. Bekalan air Kuantan. So saya lahir dekat India. So 3 tahun saya Datang sini. So kita satu kampus lah kita tinggal. Okey. Uji, Syarifah, Ipin semua. Satu Raya lah. Melayu lah. Ni ketupat lemang-lemang my favourite lah. Okey. Lemang memang saya punya favourite. Okey. Ketupat dulu kita main-main dekat ambil pasir semua, kita main-main bawa pokok mangustin semua kan. Okey. Main cikgu-cikgu. Mak saya buat toseh, kita pergi dia orang datang makan. Kongsi makanan lah. Saya pergi rumah dia orang nasi dengan kicap. Okey. Saripah punya ibu Saripah Masak. masak nasi dengan kicap. Apa pergi Melayu pula? Makan. Parents masak, makan. Ada berlaku begitu Toseh lah, toseh Okey. je masuk gula kan. Okey. Dia. Saya masa raya 9 rumah ada, 10 rumah saya ingat. Okey. Dia malam kita pergi satu-satu rumah. Okey. Ayah saya bawa masa raya kan. Malam-malam dia bawa rumah. Pergi raya. Pergi raya orang Melayu ni. So malam kita pergi rumah kawan semua. Okey. So saya ingat Pakcik Bahar. Kami rasa bangga lah datang berkongsi bersama dengan suasana seperti ini dengan abang, pakcik semua sekali, ahli keluarga. Dan juga kami tidak lupa lah ucapkan selamat raya kepada Selamat seluruh raya. Malaysia. Semua kita semua hidup bersatu padu lah, aman damai dengan harmoni. Macam saya ingat masa zaman silang yang sebelum ni, macam isteri saya cerita ya, macam kita kena ada hubungan lah. Kita tidak ada perbezaan antara Malaysia. Semua kita sama rakyat Malaysia. So sebenarnya perpaduan ni memang kita kena beri keutamaan lah, sebab perpaduan kita apa bersatu kita berteguh kan. Kalau kita bercerai kita roboh kan. Macam itulah kita hidup aman damai dalam negara kita ni. Semua kelompok masyarakat kena bersatulah dan sama-sama raya lah kita. Kisah kita raya ke Deepavali ke Tahun Baru ke semua kita sama-sama kita rayakan. Itu saya punya pendapat lah. Tuan-tuan dan kat luar, jangan lupa gunakan peluang sambutan Hari Raya Aidilfitri untuk mengeratkan lagi silaturahmi Hari Raya Aidilfitri. Okey, bye. Terima kasih.